Kamu pernahkah kena satu benda, satu situasi yang dimana kau ada kawan, kamu berkawan ni, kamu berkawan, lepas tu kawan kau ni macam iri dengan pencapaian kau. Jadi kawan kau ni burukkan kau dengan orang-orang yang try untuk ambil aku, untuk bagi aku job. Faham tak? Macam dia buruk-burukkan aku dengan event organizer, dia buruk-burukkan aku dengan orang ini, orang itu, orang ini, orang itu, tanpa pengetahuan aku. Okey, itu satu. Dan macam mana aku tahu kawan aku tu buruk-burukkan aku? Simple, beb. Kita ni manusia. Kita manusia, beb. Gerak-geri orang pun kita boleh baca dia macam mana. Memek muka dia pun kita tahu dia macam mana. Cara dia bercakap pun kita tahu isi hati dia macam mana. Okey, ada orang begitu, beb. Ada orang jenis yang gifted yang bahaya ni orang. Faham kah? Ada orang boleh macam, faham kah? Kamu faham kan? Okey. Jadi kawanku ni, bekas kawanku ni, si tai ni, dia ni buruk-burukkan aku dengan orang ini, orang itu, orang ini, orang itu, orang ini, orang ini, orang itu, orang itu, supaya apa? Supaya dia nampak macam on top. Nampak macam on top. Oh, queen. Nampak on top. The fact is, aku still baik dengan dia. Walaupun aku tahu benda tu, aku still buat baik dengan dia. Maksudnya, dia tegur aku, walaupun itu adalah fake, aku still lain dia. Ya, kenapa, beb? Oh, ya kok. Allah, ya kok, beb. Dalam hatiku, pukimaknya mukamu. Memang kau manusia bermuka 9. Sama betul mukamu dengan sesumpah tu. Minta maaf cakap lah. Sorry ya kalau aku emosi sedikit kalau cakap pasal benda ni. Dan orang-orang yang dia buruk, orang-orang yang dia cakap untuk buruk-burukkan aku tu, semua jumpa aku bagi tahu. Dos, kamu tahu kah si ini tu kan, dia cakap kau ni begini, dia cakap kau begini, cakap begini. Allah kan pandai. Satu-satu, beb. Orang yang buruk-burukkan aku tu datang bagi tahu, Dos.